Hasrat seorang anak bongsu daripada 7 beradik untuk pulang ke Felda Lepas Utara bagi menyambut kepulangan ibunya pada raya ketiga berakhir dengan duka apabila dia pergi lebih awal dalam satu nahas tragis pada Sabtu. Mangsa, Muhammad Syazwar Sakri, 24 tahun, yang bekerja sebagai mekanik, maut selepas motosikal ditunggangnya dirempuh sebuah kereta di kilometer 0.3 lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang, kira-kira jam 5.56 petang itu. Abang mangsa, Muhammad Anwar, 35 tahun, berkata arwah adiknya sangat rapat dengan ibu, Rohani Ismail, 61 tahun, dan merancang untuk bertemu sebaik sahaja wanita itu pulang dari Kelantan. Anak kelima daripada 7 beradik itu memberitahu, ibunya menerima berita pemergian arwah dengan penuh sabar dan menganggapnya sebagai ketentuan Allah. Bercerita lanjut, Muhammad Anwar memaklumkan, kali terakhir dia bertemu arwah adiknya adalah seminggu sebelum Ramadan berakhir di ibu kota. Ujarnya, ketika itu, arwah tidak menunjukkan sebarang perubahan sikap yang pelik, sebaliknya dia kekal dengan perwatakan ceria dan gemar melayan anak-anak saudara.